Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki nikmat mari sembahyang berjemaah, duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ni Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala angkat kesakitan kita. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk meninggalkan segala maksiat zahir dan maksiat batin. Allah Ta'ala bagi kita sihat tubuh badan. Jangan dengan berkat majlis ilmu ni juga. Kita mendoakan agar semua umat Islam yang nak membantu saudara Islam kita di Palestin dipermudahkan segala urusan. Dan kita doa juga Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi taufik kepada sahabat-sahabat kita yang dulu bersama dengan kita, tapi sekarang ni mungkin diuji dengan komitmen dengan keadaan dia masing-masing siapa tak boleh nak mari pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi dia balik kekuatan untuk duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah, amin. Jadi kita sambung bacaan kitab kita pada hari ini, kitab pedoman panduan kita nak sembahyang berjemaah ni pada muka surat 16, Rumi muka surat 42. Okey. Kita ambil sikit atas tu. Dan demikian lagi sunat menanti imam di dalam sujud yang kedua. Ini sebab ada kesinambungan tu. Nak kena baca sikit situ. Jadi qala mu'allif rahimahullah ta'ala, demikian lagi sunat menanti imam di dalam sujud yang kedua. Jadi orang yang jadi imam sunat. Sunat apa? Sunat tunggu pada sujud yang kedua supaya menghubung oleh orang muafiq yang ketinggalan dengan imamnya kerana menyempurnakan Fatihahnya. Kerana jadi orang muafiq yang dimaafkan, yang diberi keuzuran, 3 rukun yang panjang-panjang tu. Jadi sunat bagi imam ni dia duduk dalam sujud yang kedua tu menanti awak lama sikit. Sebab apa? Sebab nak bagi mudah bagi makmum muafiq yang tertinggal dengan imam, yang dimaafkan, yang diberi keuzuran, 3 rukun yang panjang-panjang. Waktu dah masuk orang. Lagi nak, sebab ni dia cerita sini dulu, lagi bila dah masuk situ lagi, masuk poket je, nampak lah. Oh, sini kita royak hari tu. Nampak lah. Sebab hak bagi kemaafan, keuzuran bagi makmum muafiq yang dimaafkan 3 rukun yang panjang adalah sujud yang kedua imam. Adalah sujud yang kedua imam. Lagi nampak lagi. Nanti masuk bab dia tu lagi belakang sikit lagi. Jadi nampak lah macam mana masalah ni. Nak ayatnya sebenarnya sini. Nak ayatnya imam disunatkan menanti di dalam sujud yang kedua dia. Faedahnya apa? Faedahnya dapat menghubungkan dengan makmum yang muafiq, yang dimaafkan 3 rukun yang panjang-panjang. Sebab apa? Sebab makmum tu nak menyempurnakan Fatihahnya. Dan sunat lah, berapa lagi sunat tu? Sunat bagi imam merengangkan sembahyangnya. Tu. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Sunat bagi imam merengangkan sembahyang serta memperbuat segala sunat ab'ad dan sunat-sunat hay'ah. Jadi merengangkan sembahyang ni bukan dok sembahyang.
bukan dak semayang. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Falyukhaffif. Sebab apa? Fa inna fihim dha'if was-saqim wal-kabir fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Falyutawwil. Maka disunatkan untuk memanjangkan. Bagi mana? Bagi orang yang sembahyang seorang. Iza shalla ahadukum, apabila sekiranya jika salah seorang daripada kamu ni menjadi imam akan manusia, jadi imam dengan manusia, dia imam, ada makmum belakang dia, falyukhaffif, maka hendaklah dia meringankan. Itu maksud khaffif ni, meringankan, menipiskan, ada khaffif. Meringankan sembahyang tu sebab apa? Fa inna fihim dha'if, sebab di antara mereka tu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang orang tua, ada yang orang tua itu. Akan tetapi sekiranya tu fa idza shalla li nafsihi, sekiranya musmayang seorang, jika musmayang seorang, maka bolehlah nak memanjangkan sembahyang. Salah memayang seorang tak ada panjang. Memayang seorang Fatihah qul huwallah. Fatihah inna a'tayna. Tak apalah inna a'tayna pun. Kok salahnya apa? Salahnya dak sembahyang. Tu. Kena sembahyang, biarlah. Nak ayat ni bila kita jadi imam disunatkan untuk memendekkan, untuk meringankan sembahyang kita. Sebab tadi ada kanak-kanak, ada orang tua dah main baca surah Baqarah, macam mana orang nak lekat surah, kau lagi surah tu, kau lagi sejid tu, tahu dah paling kurang 2 muka. Barang ni kau tak ada gauk, boleh gauk tuan-tuan. Tu. Gitulah. Jadi jauh orang ni masjid surah. Biar baca sedap, bukan masalah. Salah baca sedap, memanjangkan. Jadi masuk bab memanjangkan dan memendekkan bagi makmum yang masuk, ada pula cerita bawah. Dan dalam sebuah hadis yang lain, inni adkhul fi salati wa ana uridu an atilaha fasma' buka al-sabiyyi fatajawwaz. Kenapa? Apabila sesungguhnya aku sedang masuk dalam sembahyang tu, mula sembahyang tu, dan aku ni berhajat nak memanjangkan sembahyang, tapi tiba-tiba aku dengar suara budak nangis. Dengar suara budak nangis, maka lalu aku pun memendekkan sembahyang. Tengok Rasulullah. Rasulullah. Dia punya galuh, dia punya berhikmah. Dengar budak nangis. Dia pun memendekkan sembahyang. Bukan dak sembahyang, meringankan sembahyang. Situ. Dan nak ayatnya kenapa? Maknanya imam ni bebas memilih sama ada mengerjakan sembahyang 5 waktu dengan keadaan ringkas, sederhana atau panjang. Boleh panjang, boleh. Sederhana boleh, ringkas boleh, ringkas. Tetapi afdalnya sederhana, kerana hadis memuji kesederhanaan. Ambil hak yang sederhana, yang pertengahan. Dan yang keduanya, jika ada di kalangan makmum, ada orang tua, ada budak-budak, ada orang puang, ada orang sakit, maka hendaklah diringkaskan sembahyang itu, dinipiskan, diringankan. Terlalu panjang dalam menjadi imam, tak comel. Sebab apa? Kerana boleh menyebabkan orang jauh daripada nak dekat dengan surau, dengan masjid, dengan agama, tak comel. Dan ada pun jika solat sunat, tak apa imam nak solat panjang, kerana manusia bebas sama ada mahu mengikut atau tak boleh ikut. Nampak? Mana mak yang ajak lama lah. Lepas tu dia pun farakah aku. Ada apa? Bukan suruh buat. Nak rakyat ni sunat. Bila sembahyang sunat, gitulah keadaan dia.
Ha. Yang dikatakan pendek rengang tu bukan kata bacaan surah saja. Wirid selepas solat, tak apa imam memendekkan. Wirid selepas solat, tak apa imam memendekkan. Kalau tengok kadang makmum ada kerja ke, ada tengok pandai-pandai lepas ni nak main ajak lagi, nak tahlil lagi, pendek tu. Pendek wirid. Maknanya imam kena reti bab ni. Sebab tu masa kita buat susunan, kita baca susunan dia tu, imam yang faqih. Faqih tu termasuklah imam yang ada common sense, ada yang apa bahasa Melayu kita? Ada timbang rasa. Kalau ada timbang rasa. Kalau bahasa kasarnya, imam reti bahasa. Gitu. Tak? Imam yang reti bahasa. Gitu lah. Sebab tu imam yang faqih. Sebab faqih ni duduk antara top 3. Top 3 tu. Dan katanya lagi, serta memperbuat sunat bagi imam meringankan sembahyang. Jadi serta memperbuat segala sunat ab'ad dan sunat-sunat hai'ah. Sunat ab'ad apa? Sunat yang dituntut buat. Apabila tertinggal, disunatkan untuk sujud sahwi. Sunat hai'ah, dia kata sunat hai'ah. Mana pula sunat hai'ah? Sunat hai'ah, sunat yang dianjurkan juga untuk buat. Sebab apa? Dalam beribadah, kita beribadah ni dianjurkan juga untuk buat. Kalau sunat hai'ah, kalau ditinggalkan, tak perlu diulang dan tak perlu sujud sahwi. Nampak? Itu sunat hai'ah dengan sunat ab'ad. Nampak lagi? Sunat hai'ah dengan sunat ab'ad. Sunat hai'ah ada tengah kitab tulis sampai 15. Termasuk dengan khusyuk. Berusaha untuk khusyuk tu adalah sunat hai'ah. Ada tulis 13, ada tulis 14. Dalam perkara-perkara sunat hai'ah. Tengok ni. Maksudnya apa? Maksudnya jangan simpan atas sekurang-kurang. Jangan simpan atas sekurang-kurang. Kenapa dia? Jangan simpan atas sekurang-kurang. Dan jangan mengambil akan terlebih akmal. Kenapa? Simpan kenapa? Makanan. Dan jangan mengambil akan terlebih akmal. Akmal mana ni? Tu. Sini dia nak kata kenapa? Jangan simpan atas sekurang-kurang. Sekurang-kurang berapa? Kita wirid zikir Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi sekali. Jangan ingat sunat hai'ah. Tapi jangan terlebih akmal pula. Terlebih akmal ni terlebih sempurna. Berapa? Sempurna. Sebelah kali. Sebelah kali. Apa? Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'zim wa bihamdihi. 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 Makmum kata, ni lama dia imam hari ni. Lain bahang sebelah kali. Ya bahang sebelah kali. Salah ke? Tak. Ada kat dia di situ. Yang terlebih akmal sebelah, yang paling kurang sekali. Lepas tu hak molek mana? Awsat. Ambil hak tengah. Berapa kali? 3 kali. Tiga kali. Apa? Jangan simpang atas sekurang-kurang dan jangan mengambil akan terlebih akmal. Tu rabik dia. Ambil tengah. Jangan ambil hak kurang sangat sekali. Jangan terlalu ambil hak yang banyak doa lalu. Sebelah kali. Apa? Jangan kalau ambil sebelah kali batal ke? Tak. Jangan ambil sekali batal ke? Tak. Tak. Sebab tu kalau bab sunat ab'ad nak sunat hai'ah ni, antaranya adalah tujuan dia nak menyempurnakan ibadat kita. Nak menyempurnakan ibadat kita. Mana hak? Okey, kita tengok sunat hai'ah. Sunat hai'ah, antara sunat hai'ah yang kita tahu. Biasa kita baca.
Doa iftitah. Doa iftitah. Kalau baca sah tak? Sah. Tak baca sah tak? Sah juga. Tapi dia sunat hai'ah. Nak doa iftitah. Baca. Baca doa iftitah. Tengok pengisian, apa kandungan dalam apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Kandungan dalam sunat, apa dalam bacaan sallallahu alaihi Muhammad. Doa iftitah tu. Bacaan dia apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah yang paling besar, dan yang sebesar-besar kebenarannya. Dan segala puji bagi Allah dengan banyaknya. Maha suci Allah. Pagi dan petang aku hadapkan, aku wajah tu wajhil ladzi, aku apa tawajuh, aku menghadapkan mukaku, wajahku kepada Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi-bumi dalam keadaan yang luruh, berserah diri, dan tidaklah aku daripada golongan orang musyrikin. Kita baca tu kan, tapi kita baca tak faham maksud. Siapa faham maksud? Sebab tu nak kata sunat hai'ah ni adalah nak menyempurnakan, nak mari menyempurnakan keadaan ibadat solat kita. Tu. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Masa tu 5 tahun, 6 tahun, bergegar pasti baca tu. Bergegar pasti baca. Sekolah rendah tu, getak kelas. Nak ayatnya kuatnya baca masa budak-budak dulu. Awal tahu sunat hai'ah, tak apa dah baca. Bahkan pas semayang dah baca tu. Tu tipu tu. Mentang-mentang sunat yang tak apa dak baca, dak sah je sembahyang dak baca, ia pun akan dak baca. Tak boleh baca lah. Ada keluangan untuk kita baca, kita baca. Sebab apa? Waktu kata nak menyempurnakan ibadat kita. Dan sunat hai'ah, sunat hai'ah ni nak membantu apa? Nak menambah dan melahirkan rasa khusyuk. Rasa khusyuk. Tu sunat hai'ah. Kita buat tu. Dan hak lain memperelokkan amalan seseorang, nak comel lagi dalam ibadat kita, nak mempercomelkan lagi ibadat kita. Tu sunat hai'ah. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Qad aflahal mu'min alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tu khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sembahyang. Orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang mukmin. Alladzina hum, mereka yang alladzina hum fi salatihim, dalam sembahyang mereka itu jadi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk. Kita nak berjaya, kena berusaha untuk hadirkan rasa khusyuk tu. Tu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Dia nampak sunat hai'ah dengan sunat apa? Sunat imam tunggu masa rokok. Bukan rakaat. Tunggu masa rokok. Okey. Dia nak dapat rakaat bersama dengan imam ketika rokok tu adalah rokok bersama dengan imam dengan qada subhanallah, baru dia dapat. Okey, masa dia qiyam, Allahu akbar, sunat Allahu akbar. Lepas tu tamakninah, qada subhanallah dengan imam. Nampak tak? Dia masuk sembahyang, imam rokok dah. Imam ni cerdik, ngaji, pakai, reti. Dia tahu ada orang baru masuk. Dia pun rokok.
nak rokok. Dia tunggu. Allahu Akbar. Kita makmum ni, Allahu Akbar. Masuk. Takbiratul ihram. Allahu Akbar sekali lagi untuk rokok. Faham tak? 2 kali Allahu Akbar. Nanti saya tegang sebab apa? Lepas tu dia pun rokok. Rokok. Imam tunggu tak? Imam tunggu. Dan tak bersama rokok bersama dengan imam. Dan. Bila dan, dia dapat rakaat. Dah baca bismillah pun, tak apa. Nampak? Yang tak boleh, masa kita turun, sebab tu sunat, masa kita makmum turun ni, tengok. Masa kita duduk tu, masa kita rokok tu, dan tak qada subhanallah. Dan tak. Kalau sekiranya kita duduk, subhanallah. Dan. Dah kalau yang mari kacak, rasa cara dok dang. Dok dang. Tak gitu dah. Jangan duk main dang kedok. Daripada rakaat pertama sampai rakaat terakhir kau dang kedok. Tu syaitan kacak. Kalau kata dang kedok, dok dang. Gitu je. Okey. Tadi nampak dan masa rokok disunatkan untuk masa kita masuk sembahyang Allahu Akbar takbiratul ihram. Nak rokok ni Allahu Akbar sekali lagi. Sebab apa? Sebab sunat. Allahu Akbar sekali lagi sebab situ adalah tempat dia. Tak? Tempat dia kita nak rokok kan, kita Allahu Akbar kan. Boleh. Situ sunat Allahu Akbar. Jadi dua kali. Kalau kata tak imam sujud Allahu Akbar, kita sujud lalu. Tak payah Allahu Akbar sekali lagi baru sujud. Nampak? Kita masuk imam tengah sujud. Sujud yang pertama. Jangan tunggu dia bangun. Masuk ke dalam sembahyang. Allahu Akbar. Terus turun. Tak payah tunggu dia duduk tahiyat awal ke. Kita tengok dia duduk tahiyat awal. Lalah assalamualaikum ambil rugi saja. Tak boleh tak boleh. Tak boleh jemaah. Nampak? Dia memang duduk tahiyat awal. Dia tak tahu tak imam tu sakit kaki. Tak duduk tawarruk. Contoh. Jadi nak ayat ni imam duduk kat mana kita masuk ke kat situ. Tu kita tambah semula rakaat. Nampak? Hak yang kata tunggu makmum muafiq yang dimaafkan 3 rukun yang panjang tadi tu pada sujud yang kedua. Ni kita masuk belakang lagi. Ayat lalu lagi. Takut semabu. Mana dia? Tu, mari belakang tu. Kita ambil balik. Jangan simpang atas sekurang-kurang. Dan jangan mengambil akan terlebih akmal. Melainkan. Mari tu, melainkan tu. Melainkan jika redha dengan memanjang oleh imam tersebut yang mahsur. Melainkan jika redha dengan memanjang bacaan tersebut tu oleh makmum yang mahsur. Makmum yang mahsur ni, ingat kita ayat minggu lepas. 2 minggu lepas. Makmum yang biasa dah mari jemaah. Makmum yang biasa dah mari jemaah. Piye tak imam itu? Contoh itu. Itu dah ada. Contoh imam. Imam. Ambil orang lain imam dengan imam dekat. Pak usuk imam. Pak usuk imam. Hak makmum yang mahsud ni hak biasa mari sama. Abang Fizi, Pak Awi, PG, Pak Zali, mari sama. Makmum hak set ni Abang Fizi, Pak Zali, Pak Awi ni kena redha sekiranya Pak usuk ni nak baca panjang. Tu nak ayatnya makmum yang mahsur tu. Makmum yang mahsur. Dia kena makmum yang biasa dah mari jemaah sini. Kalau makmum musafir tak kira. Ya kena dah nak buat kan ni mari-mari. Kena surah ni memang baca panjang. Ikut. Makmum musafir tak dikira. Makmum yang mahsur saja. Dengan apa? Dengan berlafaz atau diam serta mengetahui imam dengan redha mereka itu. Jadi
Pak Awi ni, PG, jemaah yang masuk tadi ni, kena royak apa? Berlafaz atau diam. Sebut royak ke Pak Usuk boleh, diam pun boleh. Dua option. Kena royak. Serta mengetahui imam dengan redha mereka itu. Mengetahui imam dengan redha mereka itu. Ni Tok Imam tahu. Yang bahawa, tak apa Pak Usuk, mau baca ke panjang? Baca panjang. Redha bagai. Bahang apa? Bahang Baqarah 2 muka, serakaat. Lepas tu, rakaat kedua 3 muka Baqarah. Lepas pada tu, rakaat kedua, 2 rakaat tu baca surah hok panjang. Redha belaka dak ni, belakang hok biasa mari ni, redha bagai. Tapi dengan berlafaz atau diam. Siapa dia royak di sisi Imam Ibn Hajar? Di sisi Imam Ibn Hajar kena berlafaz ataupun diam. Berlafaz kau ni, royak. Royak ke Tok Imam. Kalau diam kau ni, diam tak royak. Diam kau ni, diam tak royak. Baca panjang pun senyap. Senyap ni tanda setuju ni. Kalau tak setuju kena royak. Bapak Usuk janganlah 2 pipi. Baca 2-3 ayat dah. Kena royak. Jadi di sisi Imam Ibn Hajar, makmum yang mahsur ada hak terhadap imam yang hak mari sokmo. Makmum yang mahsur, makmum yang mari jemaah biasa-biasa mari sokmo ni, ada hak untuk royak kepada imam depan. Di sisi Imam Ibn Hajar kena sama ada diam ataupun kena kabar. Kabar tak payah. Tak payah baca panjang. Ataupun nak kabar tu ikutlah nak kabar. Sama ada kabar, bacalah panjang ataupun jangan baca panjang. Dua tu. Kalau kata baca panjang, baik reda belaka. Baca. 2 muka. Habis bulan 5, bulan 6, khatam Quran. Sungai Buaya. Tak, contoh. Dah tahu. Kalau kata tak reda, kena royak. Janganlah. Mau baca kul huwallah lah apa. Lepas tu inna atau inna. Tak pun alif lam mim ke. Royak lah. Tapi jangan Cik Imam ikut makmum. Jangan alif lam mim sungguh. Rakaat pertama alif lam mim, yang kedua Yasin. Allahu Akbar. Jangan lah. Bukan kata dosa. So, nak juga keasikan dalam bacaan. Itu akan nasi ikan singgang saja. Dah boleh. Tak mutu cari budu boh. Bila bab semayang nak baca alif lam mim. Nak ikan singgang, pergi cari lada, pergi cari budu. Tak ada budu, pergi kami pergi cari ulang pula. Baru ngadap betul makan ikan singgang. Nak ayatnya kalau bab makan, kenyang ke perut. Dia buat ikan sedap-sedap sungguh. Ikan kat iki. Cukup pakai tu makan ikan singgang dah molek duit ni. Makan ikan singgang lah. Jumpa menu. 17 bulan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anak ayatnya gitulah. Kalau bab makan, kita gitu dalam bab sembahyang pun. Comel juga lah. Sebab tu ada sunat ayat tu nak bagi menyempurnakan ibadat, nak menampung segala kekurangan, nak menambah melahirkan rasa khusyuk. Tu di sisi Imam Ibn Hajar tadi. Bukan. Tu di sisi Imam Ramli. Bukan di sisi Imam Ibn Hajar, di sisi Imam Ramli. Dan di sisi Imam Ibn Hajar tak dapat tidur. Tak dapat tidur ni benda maksudnya mesti. Mesti daripada berlafaz. Tiada memadai dengan diam. Tak boleh diam. Kena royak. Pak Usuk, Cik Imam sini. Bacalah panjang. Kami suka. Kena berlafaz gitu. Gitu. Siapa dia? Diki lah cakap. Orang yang aku tak berani. Memang aku suka sama dah. Diki seorang je. Kalau nak baca panjang. Kena royak. Kena royak. Masuk bacalah panjang. Okey. Baik. Kita pun baca panjang. Terima baca panjang. Baik. Tambah baca panjang. Masuk.
Panjang sangat tu. Kau sikit. Pendek sikit. Engang sikit. Kena goyak. Tu di sisi Ibnu Hajar kena goyak. Tidak memadai dengan diam. Tak boleh diam. Tak boleh diam. Kena berlafaz. Ada orang tersah je sembahyang. Terus je. Terus je. Kalau imam baca panjang tu. Tak belang-belang goyah. Sah tak sembahyang tu? Sah. Tak ada benda-benda. Esok dah hari. Esok dah hari. Belang-belang gosang. Dia sah je. Sah je. Sah saja. Tapi tak comel dalam sembahyang tu. Patutnya membina khusyuk, melahirkan khusyuk. Tengah-tengah tu belang-belang pesan. Orang kata dah baca pendek, baca panjang terang. Kan dah jadi tak comel dalam sembahyang tu, jadi makruh gitu. Dok mari dah rasa khusyuk. Faizal kata mau duduk tepi tu, biar aku jadi tok imam. Apa? Kita gila dua. Nak pendek panggil Faizal. Nak panjang sikit, apa usul. Boleh. Dalam naik buat usul tak ada imam. Kena tu, kalau tahu tak ada tu, reti maknanya kena tu pendek. Kena dengan kau yang dikatakan di sisi imam orang belia di senyap. Tak ada je mau. Senyap tak kata apa. Naik buat usul jadi imam tak ada. Dia tak boleh baca panjang. Maknanya diam itu yang tak setuju untuk baca panjang. Hak molek pertengahan. Macam ke tadi tu. Hadis Nabi sebut tadi tu. Dan makruh memulai sembahyang sunat. Ni masalah lain pula. Makruh memulai sembahyang sunat bila kemudian daripada masuk yang muqamat kepada iqamah. Tu, tengok bagi. Yang muqamat kepada iqamah. Makruh memulai sembahyang sunat bila selepas daripada masuk yang muqamat kepada iqamah. Muqamat nak siapa dia? Bilal. Orang yang qamat. Muqamat tu orang yang qamat. Kan adik mak lain. Dia Bilal. Muqamat ni Bilal. Kepada iqamah. Iqamah tu perbuatan lafaz bagi lafaz bagi orang yang qamat, bagi Bilal tu nak qamat tu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu iqamah. Nampak? Dan Tok Bilal jangan sof Allahu akbar. Tak ada. Tidak diajar. Sebab yang membetulkan sah ni adalah tu imam. Membetulkan sah ni adalah tu imam. Ambil mic, Allahu akbar. Terus. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tak payah saf. Allahu akbar. Tak payah tak sah, tak ada. Kita cari kau. Takut ada kawan yang mengatakan Tok Bilal yang panggil. Qamat ni hok siapa dia? Bukan hok Bilal. Bilal qamat. Bilal melafazkan sahaja. Qamat ni bukan hok Tok Bilal. Qamat ni adalah hok Tok Imam. Hok dia duduk pada Tok Imam. Siapa dia? Adik mak qamat lagi. Tok Imam pun kata, adik mak qamat. Tu. Nak ayatnya perbuatan qamat tu adalah hak Tok Imam kepada Tok Bilal. Tok Bilal, alright. Allahu akbar. Gitu. Tak payahlah. Okey Tok Imam, alright Tok Imam. Saf, tak payah. Tak payah. Tak payah. Saf tu tak payah. Allahu akbar.
Okey, nak tak masuk lagi point ni. Kita bab makruh ni, nak ayat bab qomat tu dulu. Makruh memulai sembahyang sunat selepas daripada masuk yang muqamat kepada iqamah. Dan jika iqamah dengan tidak izin imam sekalipun. Sebab tu kita kata tadi, qomat ni adalah untuk imam. Azan tu huk bila? Azan. Azan huk bila? Iqamah huk imam. Apa? Jadi bila orang qomat dah, ni nak cerita, makruh memulai sembahyang sunat. Apa? Sebab tu kalau setengah-setengah surau masjid dia letak 2 minit lagi waktu iqamah. Nanya takut atas qada dia nak sembahyang sunat dan kedak cara mana. Makruh. Kalau kata orang qomat dia Allahu Akbar. Makruh perbuatan tersebut. Baru nak sembahyang sunat. Makruh sembahyang sunat tersebut. Dan jika iqamat dengan tidak izin imam sekalipun. Maksudnya bukan izin imam, suruh qomat itu bila tu pandai-pandai lagi qomat, makruh juga. Bukan makruh tu imam untuk bila qomat tu, makruh atas sebab dia nak sembahyang sunat ketika orang nak qomat. Apa? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia masuk dalam Allahu Akbar. Tu makruh. Apa? Ni mari sembahyang sunat. Orang nak sembahyang fardu dah, orang qomat, ia masuk baru nak sembahyang sunat. Tu makruh. Maka jika ada seorang di dalam sembahyang sunat, ni tengah sembahyang sunat, orang qomat. Lain. Lain tak? Isi dah. Isi dah nak isi dah ni. Jika ada seorang di dalam sembahyang sunat, tiba-tiba iqamat yang muqamat, maka mensempurnalah ia. Mensempurnalah ia, mana menyempurnakan orang yang sembahyang sunat tu akan sembahyang sunat itu. Menyempurnakan sembahyang sunat dia. Dah nak orang ni dia tang bahan boleh dah serakaat. Lepas tu nak masuk rakaat kedua, orang qomat. Maka sempurnakanlah sembahyang dia. Itu pun dia kata, itu pun jika tidak takut luput jemaah. Kalau macam gesa rakaat lagi dia buat tu, boleh luput jemaah. Kalau luput jemaah, tengok lagi. Itu pun jika tidak takut luput jemaah dengan salah imam. Maka jika takut luput jemaah, sunat memutus ia akan solat sunat itu. Apa? Sunat memutuskan solat sunat tersebut dan masuk ia pada berjemaah. Selama tiada mengharap ia, selama mana tidak mengharap seseorang yang sembahyang sunat tadi itu akan dapat jemaah yang lain. Nampak? Maknanya kalau duduk sembahyang sunat dah, orang qomat, sunat untuk memutuskan bila sekiranya tidak takut luput jemaah dengan salah imam. Maka jika takut luput jemaah, sunat memutus ia akan solat sunat itu dan masuk ia kepada berjemaah, pergi sembahyang jemaah. Gitu. Dah kalau kata aku dang habis aku bagi salam rakaat yang kedua ni dang untuk aku masuk jemaah. Habis sembahyang tersebut. Sembahyang sunat tersebut. Jangan kata kita tengah duduk separuh dah sembahyang sunat. Rakaat pada rakaat yang kedua. Orang Allah Akbar. Tak boleh. Assalamualaikum. Tak payah lah. Habis je sembahyang sunat tersebut. Habis je sembahyang sunat tersebut. Sebab dia tak syarat. Jika pun tidak takut luput jemaah. Adang lagi. Bukan sembahyang sunat siapa 4 rakaat. Buat tu 2 rakaat. Adang lah tu. Dan kalau kata putus, bukan kata putus. Kalau kata nak ambil nak buat keputusan bahawa nak berhenti sembahyang sunat tersebut. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dan didapatkan rakaat bagi makmum masbuk yang mendapat ia akan imam pada hal rakaat dengan 2 pekerjaan. Ni. Pertama, dapat takbiratul ihram dengan sempurnanya. Kedua, dapat rakaat
yang dikira dan dibilang bagi imam lagi dapat tetap serta imam sebelum angkat imam daripada sekurang-kurang rakaat dengan yakin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ni nak masuk ni, masuk abang tanya tadi tu. Nak kata sahnya dapat rakaat bagi makmum yang masbuk. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti dulu sini. Sambung 2 minggu depan insya-Allah. Jadi esok 13 14 hari bulan. Dia jemputlah semua untuk ke Maulid Akbar bersama Habib Umar. Kita dak pergi Yaman dah. Ini orang Yaman mari kat kita pergi lah. Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Tadi ada setengah jalan tu ditutup. Tengok mula nanti kita share duduk dalam grup. Cuma nak ayatnya pergilah. Tak faham bahasa Arab tak apa. Ada penterjemuh. Mudah-mudahan dengan usaha kita tu tak tahu boleh jadi Allah Ta'ala pandang kebaikan kita dan menyebabkan kita dapat kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bil hikmah. Wahdina siratal mustaqim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kesungguhan kepada kami dalam menuntut ilmu ya Allah. Kurniakan istiqamah kepada kami dalam melaksanakan ibadat dan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kesihatan yang baik kepada kami untuk kami melaksanakan ibadat dan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi